Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti yang kita tahu bahawa bulan Ramadan akan menjelang tidak lama lagi. Jadi, di sini saya Ahmad Uwais bin Azhar ingin menjelaskan sikit apakah antara rahsia-rahsia puasa agar ibadah puasa kita pada tahun ini insya-Allah akan lebih berkualiti dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, darjat puasa itu dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat yang paling bawah sekali adalah puasa umum, iaitu puasa bagi orang-orang awam lah. Biasanya puasa umum ni adalah puasa sekadar menahan lapar dan dahaga. Peringkat yang kedua adalah puasa al-khusus, iaitu puasa bukan saja menahan lapar dan dahaga dan segala apa yang membatalkan puasa, bahkan ia juga menahan anggota badan kita keseluruhannya daripada melakukan apa-apa yang berdosa dan maksiat. Kemudian pada peringkat yang tertinggi adalah puasa al-khususul khusus, iaitu puasa bukan sekadar menahan anggota saja, bahkan juga menahan hati daripada mengingat apa-apa saja yang melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata daripada kita puasa al-umum seperti tahun-tahun sebelum ni, tahun ini kita cuba upgrade darjat puasa kita daripada puasa al-umum kepada puasa al-khusus. Okay, yang pertama sekali mestilah kita puasa daripada mata kita, iaitu dengan menundukkan pandangan kita daripada melihat apa-apa yang maksiat dan berdosa. Yang sebaiknya adalah kita untuk mengelakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang mana mata kita mungkin akan terlihat perkara-perkara yang boleh menjejaskan ibadah puasa kita. Dan bila mana seseorang tu telah menjaga matanya, insya-Allah dia akan diberikan kelazatan dan kemanisan dalam membuat ibadah. Yang kedua adalah dengan puasa lisan, iaitu puasa pada lidah kita. Dengan kita menahan diri kita daripada mengucapkan apa-apa perkara yang tiada manfaat dan perkara sia-sia, apatah lagi perkara yang berdosa. Seperti mana mengejek, mengumpat, berkata kasar, mengecam dan lain-lain lagi, kerana semua perkara itu ia boleh menjadikan ibadah puasa kita menjadi sia-sia. Yang ketiga adalah dengan puasa pendengaran ataupun puasa pada telinga kita, iaitu dengan kita tahan diri kita daripada mendengar apa-apa saja yang diharamkan ke atas kita. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya dalam video ini. Jadi insya-Allah sama-samalah kita mujahadah dan istiqamah dalam meningkatkan ibadah puasa kita pada tahun ini dan juga pada tahun akan datang, insya-Allah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.